Korang faham tak perbezaan antara active income dengan passive income? So you see, active income ni adalah kerja yang kita buat setiap hari. Kerja hakiki lah, ataupun kerja part time yang kita kena buat selepas kita balik kerja. Maksudnya, you actively bekerja untuk dapatkan duit. Kalau you guys tak buat kerja tu, korang tak dapat duit tu. And benda ni apply ya untuk yang bekerja, makan gaji, bekerja part time dan juga yang buat bisnes. Buat bisnes ni, dia boleh dianggap sebagai active income bila you cuma ada 2 atau 3 workers. You pergi buka booth kat luar sana, you jual takoyaki contohnya. You rasa you buat bisnes. Tapi if you tak ada dekat bisnes tu, you tak buka kedai tu, you punya staff 2-3 orang tu tak boleh pun nak buka kedai. So you terpaksa bekerja walaupun you adalah owner. Inilah yang orang selalu salah faham. Dia ingatkan dia buka bisnes, dia adalah business owner, tapi sebenarnya dia adalah self-employed. Another contoh adalah yang buat freelancing. Dia kata, aku tak suka bekerja dengan orang. Aku tak suka ada boss. Tengok dia punya bosses adalah yang 10 klien yang dia tengah ada sekarang ni. Setiap seorang tu ada demand yang lain-lain. Kalau passive income pula, ia adalah income yang you ada ke tak ada ke, income tu akan datang juga. Walaupun you tak actively kerja income tu. So maknanya the money ataupun you pay platform, you pay company works for you. Kadang-kadang benda-benda yang you prepare ni untuk dapatkan passive income ni adalah dalam bentuk duit. Contohlah, you ada 10 juta ringgit, you pergi letak dekat ESB dapat pulangan 5%. 5% darab 10 juta which is 500 ribu ringgit bahagi 12 bulan. Sebulan you dapat 40 ribu ringgit. Tapi itu adalah salah satu passive income lah. You tak payah buat apa-apa. Ataupun you buka satu company. And company tu ada 200 orang. You tak nak masuk kerja untuk 2 minggu pun tak apa. Dan the company is still going to make money. And duit tu akan pergi dekat you sebagai gaji you sebagai director dan juga you sebagai the owner of the business. So itu pun juga dianggap passive income. Satu lagi contoh yang I suka sebut tapi I nak tegur sikit ya. Insurance agent selalu kata dia earn passive income. Aku jual sekali, aku dapat income untuk 6 tahun. Maybe betul. Tapi this kind of passive income sama juga dengan business. You kena ada maintenance. Kalau you jual sekali, you are expected to jaga klien you tu untuk 6 tahun ataupun lebih. Lepas 6 tahun tu dah habis, dia hidup lagi tak? Dia masih masuk hospital tak? Dia akan meninggal tak? Memerlukan hibah tu untuk diproses? Ada. So adakah itu truly passive tanpa perlu buat apa-apa? Tidak juga. So that in the world there is almost no truly passive income. Yang membezakan one passive income to another adalah dalam bentuk how much freedom you will dapat from this so-called passive income. So I nak tanya korang lah, ada ke yang buat passive income selain daripada apa yang I mention tadi? Kalau ada, cuba cerita sikit, kita orang nak tahu.